Harga emas naik 54% dalam masa setahun. Bulan lepas, satu dinar ni lebih kurang dalam RM2,300 sahaja. Tapi sekarang dah jadi RM2,600. Siapa simpan bulan lepas, hari ni dia dah untung. Emas ni bukanlah untung cepat, tapi emas ni adalah perlindungan kekayaan kita. Ramai orang fikir emas ni macam kita main saham. Beli harga murah, jual masa harga mahal. Sebab itulah ramai kecewa bila harga turun. Jadi panik, tak sabar nak tunggu harga naik. Tapi masalah sebenar bukan pada harga emas, masalahnya kita tak faham nilai duit kertas kita yang makin jatuh. Dulu duit kertas hanyalah wakil kepada emas, tapi sejak tahun 1971 bila Amerika tamatkan sistem Bretton Woods, dolar ni tak lagi disandarkan kepada emas. Maknanya mereka boleh cetak duit pada bila-bila masa sahaja. Lagi banyak duit dicetak, lagi cepatlah nilai duit kita jatuh. Contoh paling jelas, krisis kewangan Asia 1987. Nilai ringgit kita hampir jatuh separuh daripada RM2.50 jadi RM4.70 untuk 1 USD. Nombor dekat Direct Bank kita nampak sama, tapi kuasa beli jatuh 50%. Tapi emas, harga naik masa krisis berlaku. So, siapa simpan emas waktu tu, mereka terselamat. Sebab itulah negara besar simpan rizal emas. Contohnya macam Amerika, Jerman, bahkan Tuan Mahathir pun pernah cadangkan dinar emas ini untuk dijadikan perdagangan global. Sebab emas ni tak boleh dicetak, tak boleh manipulasikan dan nilai dia kekal. So kalau tuan-puan nak kekayaan selamat untuk jangka masa panjang, jangan simpan semua dalam duit kertas. Alihkan sebagian kepada aset yang lebih selamat dan aset yang stabil, iaitu emas fizikal. Jadi bagi mereka yang nak selamatkan kekayaan, boleh isi borang CF dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.